So sekarang ni Teja cover dengan Asri. Nyanyilah jumpa kita malam tu. Okay guys, so dengarlah persembahan daripada Asri. Okay, alright guys, kita bersama Asri. Asri guys. Asri guys. So inilah partner yang digubur-guburkan pergi Kuantan, naik bas, bawa balik dia punya pinky. Nyanyilah jumpa kita malam tu. Yang ni lah, yang ni terkejut apa semua. Guys, dia baru shoot konten tu. Oh, faham. Dia mengikut jejak Sofi dan Syah. Mana ada? Mana ada? So sekarang ni Teja cover dengan Asri. Asri nak nyanyi apa? Nyanyi lagu ah. Sore hari tak sedap. Mana ada? Asli sedap lah meraih apa ni? Sayu. Sedap lah. Aku suka sangat gila nyanyi lagu tu. Aku minat. Okay, lagu apa? Saya suka nyanyi lagu Bintang Hatiku. Kita hatiku. Aslah nak duet sekali ke Aslah ada lagu lain? Ikut hari je. Ikut Harry je. Okay guys, so dengarlah persembahan daripada Asri. Lagu ni adalah untuk Asla daripada saya. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Macam dah masuk. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Kau orang voice rendah. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, Macam Yuna. suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Sorry dia tak
proper sangat setup kali ni. Biasa kalau aku buat kan, aku akan training dulu dengan korang. Sehari sebelum aku shoot kan, biasa aku buat macam tu lah. Kalau dengan talent-talent sebelum ni lah. Sebab aku nak suruh korang, apa ni, aku kata nada dengan suara orang tu kena. Sepatutnya key sebenarnya tadi dah kena. Cuma gitar tak kena. Aku minta maaf. Mana ada lah. Dia cakap tadi ku terima kekurangan. Memang betul-betul kurang. Dari saya asal tu memang betul-betul kurang. Jadi kami minta maaf. Dia lah. tak faham. And then dari side aku pula memang aku ni tak sesuai untuk nyanyi lah. Kalau kau suruh rap insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Mbak Eri ni kelas-kelas rap. Tapi suara Aslam memang sedap. Yang pasal sayur tu dia saja campur ni yang Mana sedap. ada. Ya betul sumpah sedap. Mana ada. Mana ada. Semua tu Lambat lain kali kalau korang buat apa tu, korang kena buat macam bersyarah macam tu, boleh lah untuk Harry. Sebab dia punya style tu macam cikgu-cikgu tadika macam tu. Tak suka nyanyi. Macam tu tapi sedap. Kalau macam Aslan ni Sajak masa tu kena dia buat boleh lah. seminggu awal lah. dia- Contohnya minggu ni nak shoot konten yang terjah cover, minggu sebelum ni kita kena masuk kelas vokal. Yeah. At dulu least lah. 7 hari awal lah. Kita kena training awal. dulu lah. Ya. Kita kena training. Okay. So sekarang ni terima kasih untuk Asri join Entertain Terjah Cover walaupun melodi ke laut sikit. Setup pun ke laut sikit. So saya insya-Allah akan ada. Sepatutnya aku nak buat pembaruan Terjah Cover aku ni macam recording dulu. Sebelum recording lepas tu kita buat macam ni, just kita main ni je benda tu. Nice. Kita fikir masa. Aku nak guna masa orang takut orang nak pergi shoot semua tu jadi tak sempat. Memandangkan besok dah start cuti seminggu pula. Aku tak tahu nak pergi petapa kat mana dah. So good luck untuk program seterusnya. So guys, itulah daripada Dan Asri. So korang boleh komen untuk the next episode partner mana. So guys, jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum. Dan teringat janji